Kalau tengok dia punya solar panel ni besar tau. Penuh body lampu macam ni. Yang ni lampu solar guys. Pakai lampu ni tak payah nak bayar bil elektrik. Sebab lampu ni dia cas guna cahaya matahari dekat panel bahagian belakang dia tu. Panel dia pula saiz besar tau. Sebelum ni saya dah pakai lampu ni sebiji. Saya gantung dekat dinding rumah. Kalau korang nak gantung dekat tiang lampu pun boleh. Sebab dia ada bagi bracket besi macam tu. Nak gantung macam ni memang ngam. Kalau korang pasang dekat tepi rumah, cahaya dia ni memang cerah. Dia boleh maintain cerah macam ni dari maghrib sampai subuh dengan sangat selamba. Sebab lampu moden ni dia pakai bateri saiz besar tau. Bateri besar dia boleh simpan banyak tenaga untuk bagi lampu ni nyala terang sepanjang malam. Cahaya dia pula terang sebab lampu LED dia ni banyak tau. Jenis pakai reflektor. Setiap section dia ni LED dia banyak. Atas ada, kiri ada, kanan ada, tengah pun ada. Jadi kalau korang nak cari lampu solar yang boleh maintain dari maghrib sampai subuh dengan selamba, nak cari lampu yang tak payah bayar bil elektrik, pakai lampu solar macam ni. Gantung dekat tepi rumah korang akan sentiasa cerah waktu malam tanpa perlu korang bayar 1 sen pun bil elektrik. Yang ni model baru tau, korang boleh check dekat link video.